Sekarang kita nak tindih dekat bahagian luar. Masa ni lah kita kena betul-betul kan. Sebab baju orang lelaki ni, yang pertama sekali orang tengok raut wajah. Lepas tu dia turun ke leher baju. Okey, kita tak boleh tindih kat sini sebab bahu ni mendatang kan. Sekejap dia nampak lah pula. Okey, so kita tak boleh tindih juga dekat belakang. Bila kita gosok bila kita sangkut baju tu dia nampak. So jadinya kita ambil paras bahu. So paras bahu tu kat mana? Dia lebih kurang 1 inci suku daripada penyambung bahu. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi leher tu duduk kat dalam lagu ni. Okey. So jangan kata perempuan ibu nervous. Sebab part ni lah yang nak bagi kemas elok. Okay, kita tengok nak dapat berapa markah. Daripada kalau bintang 1 sampai ke 10 berapa yang kita boleh dapat. So yang ni dia bukannya untuk nak seronok orang ke, tahu tak Mimi? Dia kepuasan sendiri. Okay nah. Okay, dia bulat, so kita pun jahit membulat. Bismillahirrahmanirrahim. So yang ni tangan kita ni tolak dia pergi ke sana. Okay. Macam tu. So dia bulat. Kita jahit dia berhati-hati. Kat sini tak payah laju. Okay. Tapak sentiasa angkat. Sebab kita nak kena corner dia. Dia kalau piping memang kita kena tindih 1 tapak. Okey, dia macam tu. Okey nah. Okey. Lepas tu yang ni kita dah bubuh fusi betik tu. Lepas tu kita pegang dia lah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ni pun 1 tapak juga. Pegang kat belakang. Sebab kita nak bagi, tak mau bagi dia kedot. Okey, bila nak sampai kat sini kan, kita lajak dia sikit, 1/2 inci daripada tu kita buat V dia. Jom. Lagu tu. Satu lagi. Lepas tu corner. Okey. So masa nak corner ni, kita tengok elok-elok. So yang ni kita kena bagi dia sama tau ni. Dia kena bagi dia sama tau ni. Lepas tu baru kita pegang. Oi, mak hang dia tak mau jalan. Bukan dia tak mau jalan, nervous. Okey, so jap ni. Dia kalau jahit seorang dia lain. Tapi bila jahit, berapa mata memandang ni? 219. Berapa? 219. So dia nervous, dia lain macam sikit. Okey, nampak tak ni? Kalau kita silap tarik dia, sebab tu dia akan jadi orat. Faham tak? Ni kalau kita tarik dia mekot ni, sebab tu dia akan jadi begitu. So ni kita tangan kita ni kita kena tolak basi tu pergi sana. Abi pun buat percubaan banyak kali juga. Kata pasal apa hang duk jadi kedok-kedok kan. Tu dia kesilapan dia tahun tu je. Okey, so yang ni kita tak dia elok-elok. Ni bagi dia bulat elok-elok. So yang ni kita tolak dia pergi ke sana. Tapak kena sentiasa angkat. Kain ni kena sentiasa betul. Begitulah. Kalau kita nak ambil upah mahal tu, dia memang dia kena cerewet sikit. Buat kerja tu dia kena cerewet sikit. Baru kita boleh. Kalau tak ada tergilas-gilas tu nak ambil bilah berapa pun. Customer kalau dia dah puas hati, insya-Allah. Okey, yang ni pun sama macam tu juga. Okey, sikit lagi nak habis. Okey. So yang ni sikit lagi nak habis. Okey. So ni kita buang dulu mata jahitan dia. Buang mata jahitan lah. Nampak tak? Ni tu nampak tak? Dia dah jadi kat sikit. Tak tu kita belajar daripada ke semasa. Okey. Sekejap kita tengok. Bismillahirrahmanirrahim.
Kacik Awi semalam hilang di mana orang. Sana Awi nak terbalik nak dia punya ni mula bagi kita nampak puas hati sikit. So tu bau dia. Kat sini bau dia. Okay. Ni kalau gosok dia lagi segak lah. Okay, nampak tak? Tu dia punya bahagian ni belakang dia, ni bahu mendatang dia. Okay, so yang ni nanti kita jahit butang kat dia. So dia jadi segak lah. Okay, walaupun duk jaga-jaga, dia pedur dia adalah juga sikit. Tapi perempuan buat bagi lebih cantik. Okay, so itulah hasil dia. Okay, baik. So selamat mencuba. Bye.